Hai murid-murid, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Tajuk hari ini ialah melafazkan pantun. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah, pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca pantun dengan betul dan memahami maksud pantun. Kedua, murid juga dapat mengenal pasti nilai kesantunan serta mengaplikasikan bahasa sopan dalam kehidupan seharian. Murid-murid kenal tak budak yang ada dalam gambar ni? Nama dia ialah Jarjit. Jarjit ialah kawan kepada Upin dan Ipin. Dia sangat suka berpantun. Jadi, mari kita lafazkan pantun yang dilafazkan oleh Jarjit. 2, 3 ingin menyeberang, nanti raya saya datang. Pantun ini merupakan pantun 2 kerat. Seterusnya, kita akan melafaz pantun pertama iaitu pantun 4 kerat. Mari kita melafaz baris yang pertama terlebih dahulu. Pergi ke taman memetik bunga. Baris kedua, bunga melati di tepi laman. Baris ketiga, jika ingin dihormati semua. Baris yang keempat, gunakan bahasa penuh kesantunan. Jadi, inilah pantun 4 kerat. Baiklah, mari kita melihat situasi berdasarkan pantun pertama supaya murid-murid lebih faham maksud pantun pertama sebentar tadi. Assalamualaikum Rizki, boleh saya pinjam bakul kamu sebentar? Jangan ambil barang aku. Pergi sana. Jangan. Baiklah, mari kita beralih kepada pantun kedua. Baris pertama, pergi ke pasar membeli ikan. Baris kedua, singgah sebentar membeli kelapa. Baris ketiga, jika bertutur, jagalah percakapan. Baris yang keempat, agar tidak menyakiti hati sesiapa. Jadi, pantun ini merupakan pantun 4 kerat juga. Baiklah, mari kita menyaksikan situasi berdasarkan pantun yang kedua, iaitu Farid sebagai majikan dan Ali sebagai pekerja. Ali, awak ni lembab lah. Tak pandai buat kerja kah? Maaf Encik, lain kali saya tidak akan buat lagi. Baiklah, mari kita membaca pantun yang ketiga, bermula dari baris pertama, iaitu pergi ke taman memetik melati. Baris kedua, melati putih di tepi perigi. Baris yang ketiga, jika ingin dihormati. Baris yang keempat, gunakan bahasa santun setiap hari. Untuk pengetahuan semua, pantun ini juga merupakan pantun 4 kerat. Seterusnya, kita akan melihat situasi yang ketiga berdasarkan pantun yang ketiga, iaitu interaksi antara guru dan murid-muridnya. Selamat pagi, Cikgu. Apa khabar? Selamat pagi, Siti. Cikgu sehat. Terima kasih kerana bertanya. Cikgu, bila kelas nak habis ni, saya nak balik awal lah. Daniel, lain kali gunakan bahasa yang lebih sopan ya. Betul tu. Kita kena cakap dengan sopan supaya cikgu hormat kita. Kita pun hormat cikgu.